Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eren Aikal. Dan saya Farisha Hanania. Kami berdua menyiarkan untuk TV SMK Ku. Pada 15 Mei 2025, PPD telah menganjurkan pertandingan tilawah Al-Quran peringkat sekolah menengah dan sekolah rendah. Pertandingan ini diadakan di Dewan Inspirasi dan Surau Ahlul Bait SMK Kubong. Mari kita sama-sama menghayati alunan tilawah Al-Quran pada hari ini. Pertandingan tilawah Al-Quran ini diadakan dengan objektif utama, yaitu meningkatkan murid untuk membaca, memahami, dan menghayati Al-Quran dan isi kandungannya. Seterusnya, mendorong murid untuk menghafaz ayat-ayat dan surah-surah tertentu di dalam Al-Quran dengan bacaan yang betul dan lancar. Kemudian, menggalakkan murid menceburi bidang pengucapan awam berunsur dakwah. Akhir sekali, mendorong minat dan kesungguhan murid untuk menguasai isi kandungan mata pelajaran pendidikan Islam dan pengetahuan am lain yang berkaitan. Oke, sekarang bersama saya salah seorang peserta untuk tilawah Al-Quran pada hari ini. Siapa nama adik? Elsa. Oke, apakah perasaan adik semasa menaiki pentas sebentar tadi? Malu dan ramai orang jadi malu. Oke, terima kasih adik. Saya berasa takut dan gugup kerana ini baru pertama kali saya tilawah Al-Quran di SMK Kubong. Okey, terima kasih adik Fahana. Baiklah, bersama saya sekarang Alaisyah, salah satu peserta daripada pertandingan tilawah Al-Quran. Okey, Alaisyah, apakah persediaan yang Alaisyah buat untuk menyertai pertandingan ini? Persediaan yang saya lakukan ialah sebulan saya berlatih sebanyak 5 kali. Antara latihan yang saya lakukan dalam sebulan tu ialah latihan pernafasan, tajwid dan suara. Okey, baiklah, terima kasih Alaisyah. Sama-sama. Bersama saya sekarang pemenang pertandingan tilawah Al-Quran peringkat daerah Limbang, kategori sekolah rendah. Okay. Apakah perasaan adik apabila dapat tahu yang adik menang nombor 1? Saya berasa gembira dan bersyukur. Okey, kalau adik? Saya bangga dengan diri saya sendiri. Okey, thank you adik. Apa perasaan kamu berdua selepas menjadi pemenang untuk pertandingan ini? Perasaan saya selepas jadi pemenang pertandingan ini, saya rasa bersyukur dan gembira kerana saya punya perjuangan untuk pertandingan ini tidak sia-sia. Itu kamu pula? Agak shock lah sebab ni first time ikut tilawah and then they expect pun dapat johan. Baiklah. Okay, terima kasih kamu dua. Alhamdulillah, pertandingan tilawah Al-Quran peringkat daerah Limbang tahun 2025 telah berakhir dengan jayanya. Semoga semua pemenang akan terus berjaya ke peringkat yang seterusnya. Sekian sahaja laporan dari kami TV SMK Ku. Jumpa lagi di siaran yang akan datang. SMK Kubong, giving the best. Habibi ya